Hai korang, hari ni kita akan aku bawa balik kat Lotus. Aku pergi macam kedai apa-apa. Hari satu aku pergi Goblok untuk dapatkan Papa Zola. Tengok Liza dia, sakit loser. Memang cantik. Aku beli ni RM9.90 ni aku dah terlupa. So memang ni saya aku nak jaga sebab aku rasa kena jaga kot. So aku jaga. Lagi satu aku beli main tau. Macam tercari Loki. Cuma tak ada. Ada Lego je. Aku main suka Lego. Lepas tu aku jumpa. Ni dia dah terbuka. Aku boleh check lagi. So apa kita dapat? Kita dapat. Oh. Mana betul. Kita dapat card. Okay. Dapat card. Aku rasa ni Zai belakang ni tak jadi. Okay. Kita dapat. Kita dapat Iron Golem. Aku tahu semua Minecraft ni sebab aku pernah main game. Next kita dapat apa ni? Skeleton. Sekejap. Skeleton. Main skeleton. So muka macam ni Buruk gila muka dia. Okay. Oh, next kita dapat last harap-harap deh. Aku rasa boleh. Oh no! I am Steve. Ni design kat belakang memang tak cantik. Cuma aku suka. Memang aku dapat Steve. Aku rasa dia rare. Memang aku suka kita. Aku rasa macam dia ada nu. Macam kat tipu. Aku rasa kat ni macam biru-biru ni. Biru-biru. Aku rasa tag. Kalau ni macam kat sobongan je. Sebab kat sobongan. Okay. Lepas tu apa kita dapat? Bismillah. Collect that all. No! Okay, kita dapat macam orang siapa ni. Aku tak pernah tengok wayang. Cuma aku tak tahu siapa ni. Memang aku tak tahu nama siapa ni. Tak lupa. Aku tengok muka design ni. Okay, sebenarnya memang aku tak nak tunjuk muka semua. Aku malas nak tunjuk muka. Tanpa apa. Cuma tahu muka aku siapa mana. Okay. Sorry mak aku cakap dia nak pergi ambil adik aku dekat sekolah. Lepas tu apa lagi lah. Okay. Terima kasih untuk main post. Memang tak cantik. Cuma jom kita tengok pasal Goblok. Design cantik. Memang cantik dengan ni. Tak sabarnya. Aku nak beli tiket. Aku dah beli tiket pakai duit aku. Harganya berapa? 25 ke 29. Cuma aku dah beli. So, tunggu. Aku tak tengok Final Fantasy apa ke, Zootopia ke apa. Tak. Aku tengok Papa Zola. Okay. Like and subscribe. Bye.